Ustaz, kalau kita qada, bolehkah kita solat qada zuhur buat time waktu subuh atau lepas subuh? Kan waktu tu adalah waktu tahrim. Jawapannya adalah ya, boleh. Solat qada harus dilakukan pada bila-bila masa, termasuk waktu subuh ataupun selepas subuh, walaupun itu adalah waktu tahrim. Sebelum subuh, selepas asar boleh, selepas maghrib, bahkan di waktu-waktu yang dilarang untuk kita melakukan solat sunat juga dibolehkan, kerana solat qada ianya termasuk dalam kategori solat yang ada sebab, zawatal asbab. Maka ia tidak terikat dengan larangan waktu tahrim yang hanya berlaku kepada solat sunat tanpa sebab. Qada wajib dilakukan secepat mungkin. Ulama sepakat bahawa jika seseorang ada solat yang tertinggal, dia wajib menggantikannya secepat mungkin tanpa menunggu waktu tertentu, sebab itu adalah harus qada di mana-mana waktu, termasuk waktu tahrim. Larangan solat pada waktu tahrim hanya untuk solat sunat sahaja. Contohnya, selepas subuh misalnya, selepas asar, ketika matahari terbit, ketika matahari tegak, ketika matahari terbenam. Ini adalah larangan. Larangan ini ia tidak termasuk solat qada, antara lain solat jenazah, solat nazar, solat hajat yang ada sebab. Contoh situasi seperti yang bertanya adalah qada zuhur pada waktu subuh atau selepas subuh, sah ataupun tidak? Jawapannya adalah sah. Dia hukumnya adalah harus, malah lebih utama qada segera daripada menunggu waktu tertentu. Dalil ringkas berkenaan dengan perkara ini adalah Nabi SAW pernah menyuruh para sahabat qada solat subuh selepas waktu terbit matahari, sedangkan waktu itu pada waktu tahrim untuk solat sunat. Ini menjadi dalil jelas bahawa solat qada harus pada waktu yang dilarang untuk melakukan solat sunat. Jadi wallahu a'lam.